Well. Betul kan apa yang cakap? Abang Jabar tu memang ada skandal dengan Aira. Dah terang lagi bersuluh. Tapi apa nak pelik? Orang kaya macam Abang Jabar tu mana takut nak buat dosa. Dosa boleh ditutup dengan duit and status. So my advice is redha je lah. Yang penting duit banyak, harta pun bertambah. Habis tu, engkau tu bila nak redha yang daddy engkau tu ada perempuan lain? Kau cakap apa ni? Oh, mami dengan daddy engkau dah nak cerai kan? Tapi company engkau dengan Jordan Corporation still ada JV. Sebab tu kau datang sini, bawa dokumen tu kan? No way kau tahu semua tu. Kalau dah pengarah urusan tu, hari-hari tidur sekatil dengan aku. Takkanlah aku tak tahu kan? Tapi kalau nak hantar dokumen ni, boleh je suruh Rana hantar. Payah nak susah datang sini. Unless kau datang sini sebab nak berkata dengan suami aku. Nak sakit hati je, hati aku sakit balik.